Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Pernahkah anda membaca buku yang bertajuk Pelukis Jalanan? Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Nur Syazalia binti Syahidan, anak didik Sekolah Menengah Kebangsaan Gua Perahu. Kod sekolah saya ialah PEA 0003. Kali ini saya sangat teruja untuk membicarakan tentang sebuah novel yang bertajuk Pelukis Jalanan yang ditulis oleh Temik Abdullah. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan hidup penulis sendiri semasa menuntut ilmu di luar negara. Dalam keadaan kewangan yang sangat mencabar, beliau membuat keputusan berani untuk tidak menyusahkan keluarganya. Dengan hanya berbekal bakat dalam seni lukis, beliau mencari rezeki sebagai pelukis jalanan demi meneruskan hidup dan pelajarannya. Apa yang menjadikan buku ini istimewa ialah kejujuran dan keikhlasan dalam penceritaannya. Ia bukan sekadar kisah tentang perjuangan, tetapi juga tentang pengorbanan nilai, persahabatan dan hubungan dengan Tuhan. Penulis menekankan bahawa walaupun hidup ini sukar, jika kita berusaha, ikhlas dan bergantung kepada Allah SWT, insya-Allah kita akan dipermudahkan. Kenapa saya memilih buku ini? Kerana buku ini sesuai untuk semua lapisan masyarakat, terutamanya pelajar yang sedang menghadapi ujian dalam hidupan. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat tinggal saya ucapkan. Semoga diiringi restu ilahi. Sekian, terima kasih.